Geng Alocasia kena tengok sampai habis. Stok banyak baru sampai kat bang. Kita pun tengah susun lagi kat bang. Tapi untuk geng Alocasia, jom kita tengok apa yang ada di Fika Flower untuk Alocasia. Okay, first kita ada Alocasia Silver Dragon. Lepas tu kita ada Alocasia Ninja. Ni dua ni memang pair dia memang padu lah. Memang ramai orang suka sebab dia cantik sangat. Lepas tu kita ada Alocasia Dragon Scale. Dragon Scale memang lawa. Lepas tu kita ada Alocasia Elaine. Elaine bentuk cup-cup. Cantik. Kita ada Alocasia Platinum. Kita ada Alocasia Melo. Kita kena cepatkan sebab apa? Sebab sampai sana ke abang. Okey, lepas tu kita ada Alocasia Sinuata ataupun orang panggil Mirror Face. Memang cantik. Berketak-ketak, berkilat. Kita ada Alocasia Azlani. Azlani pun lawa. Ini pula Alocasia Bambino yang paling senang jaga di antara Alocasia. Ini dia kat abang, senang rimbun, senang jaga kat abang. Yang lain pun sama juga kat abang. Ikut je teknik kita. Seterusnya kita ada Alocasia lagi. Alocasia Friday Variegator pun ada. Lepas tu kita ada Alocasia Golden Bone. Golden Bone comel kat abang. Lawa sangat-sangat. Harga mampu milik sangat. Seterusnya kita ada Alocasia AMC. AMC ataupun nama penuh dia Alocasia Macrohiza Camouflage. Lepas tu kita ada Alocasia. Ni dia. Amazonica. Lawa tau. Amazonica ataupun orang panggil Alocasia muka kuda, keladi muka kuda. Lepas tu kita ada Alocasia Frydex. Okey, Frydex pun ada. Ini pula Watsoniana Kalimantan, Watsoniana Sulawesi. Lepas tu kita ada ini dahsyat, antara saya suka juga Alocasia Longilova Silver. Cantik. Lepas tu kita ada yang ini pula Alocasia AMV. AMV cantik kat abang ataupun Alocasia Macrohiza Variegated. Seterusnya kita ada Alocasia Regal Shield. Regal Shield daun gelap-gelap. Dia punya urat glowing. Seterusnya kita ada Alocasia Gageana Aurea. Gageana Aurea pun ada. Lepas tu kita ada 916. Lepas tu kita ada Longiloba juga. Alocasia Longiloba. Lawa, cantik, besar sangat. Ni antara yang senang besar dan senang jaga juga. Lepas tu kita ada Alocasia Serendipity. Okay, Serendipity macam gini kat abang Macam gini kat abang. Jadi kat abang dapatkan jenis-jenis Alocasia di Fika Flower. Yang mana datang terus kat abang. Bye.